Okay, Assalamualaikum. Ni apa, musim hujan, aktiviti orang-orang kampung sini menjala. Ni boleh tahan juga hasil dia dalam sekilo lebih ni. Sekilo lebih. Tapi saya sedang-sedang lah buat goreng tepung sedap ni. Sebelah atas tu ada lagi Pak Imam. Belakang jalan tu tadi ramai. Tapi dah ramai yang balik. Tu nampak melebar. Atau Muhammad Fishing Channel dia. Pagi tadi dapat 6 kilo. Boleh tahan juga sebesar tapak tangan. Ikan lampam, ikan apa ni? Ikan apa lagi dapat tadi tu pagi tadi? Ikan lampam, ikan cenderas. Ikan lampam, ikan cenderas. Ni hasil untuk petang ni lah. Yang pagi tadi punya Atuk dah bawa balik dulu. Ni Atuk repeat balik sebelah petang. Sebab kawan-kawan ramai. Ni yang syok kalau kita duduk kawasan kampung. Tak dapat mancing, kita boleh menjala. Okay, tu dia menjala. Orang lama menjala. Cun. Tu ada juga 2-3 ekor. Buat goreng tepung tak buang sisik, buang perut je sahabat. Memang sedap ni ikan ni. Goreng garing sikit lah sebab dia banyak tulang kan, ikan kecil-kecil ni. Goreng garing sikit, bubur tepung. Kita makan macam tu saja, tulang-tulang tu pun habis, rangup juga. Tu Imam dengan orang kampung, dengan cucu-cucu dia orang. Imam kaki dah jawab. Tu Imam tu pun dapat. Tok Imam pun memang kaki mancing toman. Kaki menjala. Pagi tadi pun dah jala. Petang repeat lagi. Orang kalau minat ni memang semua boleh lah. Tu. Saya standard lah ni, lampam-lampam, anak lampam. Yang sebesar waktu air besar tadi. Ni air dah kecil sikit. Okey tu, alhamdulillah. Ada 2 ekor tu kat tangan Atuk lah tu. Okey sahabat, sampai sini kita punya video. Nanti ada video lain kita up lagi. Apa-apa pun, terima kasih pada yang sudi menonton. Dan boleh support juga channel pakcik ni. Channel dia Muhammad Fishing Channel. Okey, Assalamualaikum.